Nombor satu yang aku minat dalam filem ni adalah dia punya visual dalam filem ni, which is dia punya visual memang cantik gila. Aku memang amazed gila pada dia punya visual, all the Tron and then the grid, and then macam kapal-kapal tu, motor dia, and then the light yang bila keluar daripada motor, and then daripada senjata-senjata tu is really good gila. Nombor dua yang aku minat about this film adalah dia punya music score and sound design dia is really immersive. So bila kau tengok dia campur dengan scene-scene yang ada dalam movie ni, memang it's connected. Aku suka gila. Nombor tiga yang aku nak mention dalam filem ni, benda yang aku minat adalah dia punya action. Action dia really nice. Memang action lah, nampak lah action bila dia bergaduh, bila dia guna senjata tu semua. Dan lagi bila aku paling suka dalam movie ni adalah scene motor. Scene motor is gempak gila. Sebab dalam trailer pun dia ada tunjuk yang dia belahkan kereta polis tu kan. Memang cantik gila. Korang kena tengok filem ni, memang best in term of dia punya visual, music score,